Mark Ruffalo, dilahirkan sebagai Mark Alan Ruffalo pada 22 November 1967, di Kenosha, Wisconsin, AS, ialah seorang pelakon, pengarah dan penerbit Amerika. Beliau sangat diiktiraf atas kepelbagaian julat lakonannya, merangkumi drama bebas hingga filem blockbuster Hollywood utama, dan juga merupakan seorang aktivis alam sekitar yang terkenal. Awal kehidupan dan permulaan kerjaya. Ruffalo menghabiskan zaman kanak-kanaknya di Wisconsin sebelum keluarganya berpindah ke Virginia Beach, Virginia, semasa zaman remajanya. Beliau menunjukkan minat awal dalam bidang lakonan dan, selepas sekolah menengah, berpindah ke Los Angeles untuk mengejar minatnya. Beliau belajar di Stella Adler Conservatory dan mengasaskan bersama Old Pace Theatre Company, di mana beliau memperoleh pengalaman berharga dengan berlakon, menulis dan mengarah drama. Selama hampir sedekad, beliau menyarah hidup dengan bekerja sebagai bartender sambil gigih mengejar peranan lakonan. Kejayaan beliau datang pada tahun 2000 dengan drama yang diiktiraf secara kritis, You Can Count on Me, yang mana persembahannya sebagai abang yang bermasalah mendapat pengiktirafan signifikan dan menjadi asas kepada kejayaan filimnya yang sedang berkembang. Beliau terus memukau dengan peranan dalam komedi romantis seperti 13 Going on 30, 2004, dan thriller seperti Zodiac, 2007, dan Shooter Island, 2010. Beliau juga membuat penampilan sulung di Broadway pada tahun 2006, memperoleh pencalonan anugerah Tony untuk peranannya dalam Awake and Sing. Marvel Cinematic Universe dan kemasyhuran global. Ruffalo mencapai kemasyhuran global dan pengiktirafan meluas atas perannya sebagai Dr. Bruce Banner, juga dikenali sebagai Hulk, dalam Marvel Cinematic Universe, MCU. Beliau mula mengambil alih peranan ikonik itu dalam The Avengers, 2012, menggantikan Edward Norton. Persembahannya yang bernuansa berjaya menangkap perjuangan dalaman Banner dan kekuatan mentah Hulk, menjadikannya disenangi oleh berjuta-juta peminat di seluruh dunia. Sejak itu beliau telah mengulangi peranan tersebut dalam banyak filem MCU, termasuk Avengers, Age of Ultron, 2015, Thor, Ragnarok, 2017, Avengers, Infinity War, 2018, dan Avengers, Endgame, 2019. Peranan beliau yang diperluas dan pembangunan watak, terutamanya sebagai Smart Hulk, adalah teras kepada saga Avengers. Baru-baru ini, beliau muncul dalam siri Disney dan She-Hulk, atau Naked Law, 2022. Pujian kritikal dan aktivisme. Di luar MCU, Ruffalo telah mengumpul pelbagai anugerah atas persembahan dramatiknya. Beliau telah menerima 4 pencalonan anugerah Akademi untuk pelakon pembantu terbaik untuk peranannya dalam The Kids Are Alright, 2010, Fox Churchill, 2014, Spotlight, 2015, dan Poor Things, 2023. Beliau memenangi anugerah Emmy Premier Team untuk pelakon utama cemerlang dalam siri terhad atau filem untuk peranan gandanya sebagai kembar seiras dalam I Know This Much Is True, 2020, dan anugerah Screen Actors Guild untuk persembahannya dalam The Normal Heart, 2014. Di luar kejayaan lakonannya, Mark Ruffalo ialah seorang aktivis alam sekitar yang bersemangat. Beliau merupakan penyokong lantang menentang kaedah hydraulic fracking dan menyokong tenaga bersih, mengasaskan bersama organisasi seperti Water Defense dan Artists Against Fracking. Beliau secara konsisten menggunakan platformnya untuk meningkatkan kesedaran tentang perubahan iklim dan isu-isu sosial dan politik lain, menunjukkan komitmennya terhadap tujuan di luar industri hiburan.